Cara mudah trade saham US guna M+ Global. Nak mula trade saham US tapi tak tahu macam mana? Jangan risau, dengan M+ Global, rakyat Malaysia boleh beli saham Apple, Tesla dan lebih 7,000 saham lain terus dari telefon sahaja. Jom saya tunjukkan cara mudah nak mula. Langkah pertama, buka akaun M+ Global. Sediakan IC, akaun Bank Malaysia dan bukti kewangan macam slip gaji atau penyata KWSP. Muat turun aplikasi M+ Global dari Google Play, Apple App Store ataupun Huawei App Gallery. Daftar dengan nombor telefon atau email, isi maklumat peribadi, buat pengesahan SITOS dan bayar yuran RM11 untuk buka akaun. Hantar permohonan dan tunggu kelulusan. Siap! Langkah kedua, masukkan duit ke dalam akaun. Deposit duit dalam ringgit Malaysia tanpa caj tambahan. Senang kan? Langkah ketiga, cari dan kaji saham. Gunakan watchlist dalam aplikasi untuk pantau saham popular macam Apple atau Tesla. Dan kalau anda nak saham patuh syariah, ada penapis khas filter dalam app tu sendiri. Langkah yang keempat, beli saham pertama anda. Cari saham yang nak dibeli, semak prestasi syarikat dan trend harga. Masukkan kuantiti dan harga, lepas tu confirm trade. Dan langkah kelima, pantau dan urus pelaburan anda. Gunakan fungsi portfolio untuk track pelaburan dan ubah strategi bila perlu. Sesi pre-market, kalau ada daylight savings time 4 petang sampai 9.30 petang. Kalau tak, dia 5 petang sampai 10.30 malam. Regular trading hours 9.30 malam sampai 4 pagi kalau DST. Kalau tak, 10.30 malam sampai 5 pagi. Post market 4 pagi sampai 8 pagi kalau DST dan 5 pagi hingga 9 pagi waktu di luar DST. Kenapa patut pilih M+ Global? Sebab charge brokerage rendah, serendah $3 satu trade. Margin financing untuk kuasa beli lebih besar, tapi tak syariah lah. Penapisan saham patuh syariah untuk pelaburan beretika. Kemudian ada juga data pasaran dan berita terkini untuk buat keputusan yang lebih bijak. Jom mula trade saham US hari ini. Muat turun M+ Global dan unlock peluang pelaburan global sekarang.